Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nerifah Hayona, wartawan cilik Sebaya TV. Hari ini, kami berada di Majlis Bantuan Awal Persekolahan 2026. Jom sama-sama kita saksikan program ini. Jom! Assalamualaikum. Izinkan saya tanya beberapa soalan. Soalan pertama, apakah perasaan Puan selepas menerima bantuan awal persekolahan ini? Waalaikumsalam. Saya berasa sangat gembira dan bersyukur dengan pemberian BAP kepada semua pelajar sekolah di Malaysia. Soalan kedua, bagaimanakah bantuan ini membantu persiapan sekolah anak-anak? Saya bersyukur kerana dengan bantuan awal persekolahan ini dapat meringankan beban ibu bapa kerana macam saya mempunyai 3 orang anak yang masih bersekolah dan dengan bantuan BAP ini dapat mengurangkan beban saya juga. Apakah harapan Puan kepada anak-anak selepas menerima bantuan ini? Saya harap bantuan BAP ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan semua pelajar di Malaysia dapat menerima BAP. Terima kasih Puan. Sama-sama. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban ibu bapa dan memberi semangat kepada anak-anak. Saya, Nerifah Hayona, wartawan cilik Sebaya TV, melaporkan untuk TV PSS.